Hi guys, today I nak buat makeup brushing. Brushing punya makeup tu yang viral. Pedas sikit sikit. Ni buat makeup brushing tu. Asal rasa macam tak best. Okay. Saya tak pakai lens. Untuk makeup brushing tu Rusia, I akan pakai brown skin code porcelain. Kedap di sini. Okay, memang itu saja. Sekarang kita campur dengan brown skin yang lama punya. Code Moonlight. Moonlight ni dia cerah sikit. Kalau code porcelain tu dia tak cerah sangat. Sebab risau kena tudung. I ambil brush Mary Kay. Lepas tu untuk I punya eyeshadow, I ada 2 palette, which is palette ni satu blusher dia ada shiny sikit, satu lagi blusher dia pink saja. So I akan guna blusher yang ni lah, macam ni. Untuk I akan guna untuk contour punya hidung, akan guna yang ni. Okay, untuk I punya blusher pink, I akan letak pink dekat bahagian ni. I ambil blusher liquid, I letak kat bahagian depan ni. I pakai Into It, which is lip tint, tapi kan tak ada colour pink, so I letak untuk
sikit. Bahagian sini sikit. Sini pun letak sikit. Okay, lepas tu I sapu lah belah sini. Okay, dia nampak colour pink. Nampak colour pink kan? Sekejap, I punya ni nampak tak? Okay, nampak. Lepas tu I akan buat kening lah. Untuk kening I akan pakai this shade gelap sikit. Tak ada first I akan ambil kotak gelap sangat. I akan buat natural saja. Sikat-sikat je. Orang punya kening pun lurus kan, so I akan buat lurus. Untuk fokus bahagian belakang saja sebab I nak belakang dia tajam. Okay, dah sikit. Lepas tu I akan ambil conceal. I akan conceal. Untuk conceal kening ni, I akan gunakan foundation atau conceal yang cerah lah. So I akan conceal. Macam ni foto sikit. Susu bentar. Okay. Ni okay. So I akan bagi kening dulu. Untuk hidung dah. So sekarang I akan move kepada eyeshadow lah. I akan ambil colour pink ni. So I akan buat eyeshadow. Ini as a base lah. Tengah tu I akan ambil colour ni. Okay, cun. Siap. Okay.
ambil lagi, sambung sebelah. Untuk mata bawah, I akan gunakan this. I akan buat dekat sini lah. Okay, like that. Did you see? Like this lah. Lepas tu, I akan buat dekat sini juga. Okay. Okay. Look nice. Lepas tu, I akan buat lagi bahan ni. Okay, macam tu. Lepas tu, I akan sebentar ya. Okay, untuk mata I dah siap. Lepas tu, I akan buat untuk mascara.
This makeup look Russian looks ataupun dipanggil selfie. Kalau korang suka dengan this video, I minta untuk korang like, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.